Kalau anda selalu kena serangan gastrik, anda mungkin tak tahu ada beberapa makanan yang dapat membantu untuk mengurangkan masalah pedih hulu hati dan melegakan serangan gastrik. Sebelum saya teruskan, jangan lupa follow dan share video ni. Antara makanan yang dapat membantu untuk mengurangkan simptom gastrik adalah oat. Ia tinggi dengan serat larut yang dapat membantu untuk menyerap lebihan asid yang berada di dalam perut sekaligus mengurangkan simptom gastrik. Yang kedua adalah pisang. Pisang merupakan buah yang mudah dihadam, lembut dan tinggi dengan potasium untuk menyeimbangkan asid yang berada di dalam perut. Yang ketiga adalah susu rendah lemak. Berbanding dengan susu krim, susu rendah lemak dapat membantu untuk melapisi dan melindungi perut daripada asid yang menghakis. Dan yang keempat adalah sayuran-sayuran rebus seperti brokoli, bayam ataupun lobak merah. Sayuran-sayuran ini mudah dihadam dan tidak menghasilkan asid yang berlebihan di dalam perut kerana ia tidak berminyak dan rendah lemak. So, kalau korang sentiasa kena serangan gastrik, jangan lupa amalkan makanan-makanan ini secara konsisten dalam diet harian anda. Untuk siri yang ketiga nanti, jangan lupa untuk follow dan share video ni dulu. Dan kita akan share pula apakah makanan dan minuman yang perlu dielakkan untuk mengurangkan masalah gastrik.